Selamat datang di arena MBSJ untuk hari perlawanan minggu yang kelima. Pasukan Ampang Kita FC pertahanan daripada pasukan MPKJ untuk saingan minggu yang kelima. Kategori tertentu saya Lukman Hakim penguasa anda. Memang anda memiliki unsur pengamat untuk memberikan dan itu dalam ulasan serta persembahan keterangan dari kedua pasukan. Sebagai harimau yang sedang terluka, dan itu whistle-nya yang telah dibunyikan oleh pengadil memulakan aksi untuk kedua-dua pasukan. Bersama-sama kita berikan tumpuan pada ketika ini. Ampang 24 yang memegang penguasaan bola. PKJ cuba menyerang. Cantik gerakan ini. Lihat bagaimana satu dummy yang dilakukan oleh Alif Irfan masuk ke dalam kawasan kotak penalti, dibiarkan oleh Terence. Serangan demi serangan dari pasukan PKJ dengan satu tandukan. Aksi ini yang cukup memukau ditunjukkan oleh Alif Irfan. Masuk ke dalam kawasan kotak penalti, satu rembatan yang dilakukan. Lemah dan terus ditangkap oleh Muhammad Syafiq. Ayo saksikan bagaimana Asnan akan menyempurnakan tugasan ini di minit ke-36. Satu tolakan Asnan. Jelas sekali Amar Fitri berada dalam kedudukan offside. Kurang pasti apakah yang berlegar di fikiran anak muda ini. Namun beliau sebenarnya hanya perlu membiarkan sahaja bola itu lalu, kerana beliau jelas berada dalam kedudukan offside. 2 minit masa tambahan diberikan. Lukman Hakim melarikan bola pada ketika ini. Cantik peluang untuk pasukan MPKJ. Alif Aiman, ruang yang sudah terbuka. Bola ke depan sedikit. Oh, sayang. Sudah pun tertewas sebenarnya penjaga gol Ampang 24. Alif Aiman yang hilang keseimbangan badan. Pujian untuk Lukman Hakim, berjaya menyedari ada satu larian lolos yang dilakukan oleh Alif Aiman. Adam juga bertindak untuk menutup ruang itu. Dan yang terakhir, sayang sekali gagal disudahkan ke dalam bentuk jaringan oleh Alif Aiman. Peluang untuk pasukan PKJ. Oh, sayang. Itu menuju ke pintu gol sebenarnya. Dilakukan oleh Izdren. Lihat bagaimana. Lecehkan mengatasi Amar Fitri. Masuk sedikit ke tengah, satu rembatan kaki kiri. Mujur ada tepisan penting dilakukan oleh Muhammad Syafiq. Syarul Aikal bijak melepaskan diri. Mara ke hadapan pada ketika ini. Peluang untuk pasukan PKJ. Alif Aiman dengan satu percubaan. Terkena pemain pertahanan saya kira. Untuk ataupun sepakan gol sebenarnya. Sudah ada 2 percubaan dilakukan oleh pemain ini. Bermula daripada Syarul Aikal. Tenang melepaskan diri. Low Chun Kiong, kesilapan di situ. Alif Aiman dengan satu rembatan dari luar kawasan kotak penalti. Mujur tidak. 58 minit. Izren, percubaan tepat ke penjaga gol. Kita saksikan sekali lagi bagaimana Izrin Ibrahim. Sepakan yang diambil melalui situasi ini tepat ke dakapan penjaga gol. Ketepatan itu Fauzi akan dibawa masuk. Sepakan penjuru ke bahagian belakang. Satu rembatan. Cantik sebenarnya dari Amar Fitri. Mujur rembatan atau sasaran itu tidak menuju masuk. Lihat sekali lagi bagaimana hantaran yang dilakukan oleh pemain ini, Sunil Chandran. Satu libasan dari Amar Fitri. Nyaris memerangkap kedudukan penjaga gol. Izzat Hakimi diantar terus ke bahagian atas. Faisal Fauzi cuba mengejar. Hantaran ke dalam untuk pasukan MPKJ. Semestinya satu mata berjaya dibawa pulang oleh kedua-dua pasukan. Dengan keputusan masa penuh di arena MBSJ. MPKJ 0, Ampang 24 0. Perlawanan yang berlangsung dalam keadaan seimbang ini berjaya menutup cerita untuk perlawanan minggu kelima bagi kategori kumpulan A. Sekaligus Ampang 24 kekal di tangga kedua, mengekori rapat kedudukan pasukan PNG. Jangan ke mana-mana selepas ini. Perlawanan terakhir untuk minggu kelima bagi saingan kategori kumpulan B yang menyaksikan pasukan Pelima United Port Klang bertemu dengan pasukan Cyberjaya Telefro pada jam 9.45 minit malam. Terima kasih kepada seluruh penonton yang terus setia bersama kami. Jangan ke mana-mana. Kembali berjumpa selepas ini.